Baik, tuan-tuan kita mula insya-Allah. Alright, jadi alhamdulillah kita dah ada dalam 46 orang yang menyertai kita punya program pada hari ini berkaitan dengan motivasi kerja tahun 2026 insya-Allah. Walaupun kita dah masuk ke bulan hampir ke bulan Julai hampir ke penghujung tahun kalau ikut kuartalnya hampir ke kuartal yang ketiga dah sebagainya, tapi tak ada masalah untuk kita sharpen our saw, kita asah balik mata gergaji kita untuk kita tingkatkan motivasi kita insya-Allah dalam kerja, sebab dalam perjalanan kita jadi lebih baiknya dia tidak ada destinasi. Dia sentiasa dalam perjalanan menambah baik Kadang-kadang mungkin kita keluar ke simpang kanan, kadang-kadang kita keluar ke simpang kiri, tapi kita kena pastikan setiap kali kita keluar simpang itu kita balik ke jalan yang benar supaya benar kita dalam perjalanan yang menuju ke destinasi tapi sentiasa dalam perjalanan insya-Allah Baik, saya perkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Zulkifli bin Ahmad. Saya merupakan CEO daripada Digital Methods yang Berhad, merangkap master trainer untuk semua kursus-kursus soft skills berkaitan dengan yang berkaitan soft skills yang dianjurkan oleh Digital Methods bekerjasama dengan sektor kerajaan dan juga korporat swasta. Kita sekarang dalam rencana memberikan short course kepada uh, 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 warga-warga penjawat awam dalam membantu dimaklum zaman-zaman sekarang ni kursusnya kurang sebagainya, jadi kita sebagai salah satu training provider yang telah pun bertapak bermula daripada 2009 lagi mengambil peranan lah untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk sekurang-kurangnya walaupun di saat-saat zaman-zaman kursus ni kurang, kita adalah kursus-kursus secara online ini sebagai salah satu usaha untuk sentiasa dalam komitmen kita meningkatkan tiga perkara dari sudut attitude, skill dan knowledge bagi meningkatkan kompetensi kita. Bila kompetensi kita meningkat, moga-moga dengan usaha-usaha yang tuan-tuan jalankan dapat meningkatkan kualiti kerja masing-masing. Bila kualiti kerja kita meningkat, maka sudah pastilah akan memberikan kesan yang baik kepada negara kita insya-Allah. Alright. Kita Digital Methods tuan-tuan, kita ni beroperasi di Melaka. Uh, di Puncak Bertam Melaka. Bagi yang mungkin pertama kali berjumpa bersua muka dengan kita, nanti tuan-tuan kalau ada masa ke lapangan boleh masuk ke website kita digitalmethods.com.my sebagaimana yang tertayang dekat saya punya skrin di belakang ni lah Right. Kemudian tuan-tuan juga boleh layari kita punya media sosial kita. Kita ada kalau di Facebook tu tuan-tuan boleh search type saya Digital Methods, nanti dia akan keluar page kita. Kemudian kita ada di TikTok juga. Di TikTok kita guna nama DM Training House dan juga AI Labs by Digital Methods. Kalau AI Labs tu dia pun memfokuskan kepada hal-hal berkaitan dengan AI. Kita juga ada mengajukan short course, bukan saja soft skill. Macam minggu ni kita ada 3 siri. Yang pertama pada hari Selasa yang lepas kita ada kursus yang sama berkaitan dengan motivasi. Semalam kita berbincang mengenai tekanan, bagaimana untuk menguruskan tekanan di tempat kerja. Hari ini kita balik kepada topik motivasi Kalau tak silap saya, esok kita ada satu siri lagi tapi berkaitan dengan AI yang kita akan bincangkan bersama dengan seorang lagi trainer kita iaitu Sensei Amran yang akan bersama insya-Allah. Jadi begitulah juga, saya rasa kita ada perancangan pada minggu hadapan juga beberapa siri short course yang kita akan jalankan. Bagi yang berhajat untuk bersama-sama, nanti boleh hubungi Puan Haliza yang ada dalam grup WhatsApp tuan-tuan dalam penyertaan, ataupun nanti boleh hubungi PIC latihan tuan-tuan untuk berhubung dengan kita lah untuk menyertai kursus-kursus pendek yang kita anjurkan dalam sebagai salah satu usaha kita untuk bersama-sama menggembeling tenaga, meningkatkan skills, meningkatkan attitude, meningkatkan knowledge kita dalam membina kompetensi yang lebih baik bagi membawa negara kita ke arah yang lebih baik insya-Allah Alright. Jadi pada masa yang sama juga kita terbuka kalau ada sebarang jemputan-jemputan program yang boleh dibuat secara in-house di tempat tuan-tuan atas pelbagai kursus lah. Jadi kursus-kursus yang kalau tuan-tuan nak tengok tu boleh masuk ke website kita di www.digitalmethods.com.my untuk berhubung nanti terus dengan Puan Haliza lah untuk sebarang arrangement insya-Allah. Alright. Tadi itu sedikit mukadimah lah daripada saya ini. Jadi saya pun kalau boleh nak juga berkenalan juga dengan sahabat-sahabat kita yang menyertai pada Zoom pada hari ini Walaupun tidak dilihat wajah masing-masing,
berselindung di sebalik off-kan kamera. Kalau zaman-zaman saya ni, maksudnya saya selalu cakap, maksudnya kalau secara online ni saya seorang je nampaknya di alam nyata, tuan-tuan di alam, di sebalik alam yang tidak kelihatan ya. Jadi kaedah kita komunikasi hanyalah dengan kaedah chatting nampaknya. Alright, sebab ramai yang pemalu. Kadang-kadang saya guna bahasa tuan-tuan ni alam bunian lah. Saya seorang saja di alam di alam nyata ya. Jadi nak komunikasi dengan alam bunian ni, saya perlukan cara komunikasi iaitu dengan kaedah chatting saja ya. Alright. Di bahagian chatting tuan-tuan, kita telah pun hadirkan, letakkan ataupun kepilkan kita punya link borang kehadiran. Jadi tuan-tuan, sebagaimana yang tadi saya maklumkan, kita ada berikan sijil untuk program pendek kita ini, tapi dengan syarat tuan-tuan memenuhi 3 prasyarat yang kita tetapkan ya. Sebab kita tak nak ada orang ambil kesempatan lah sekadar tulis nama tapi sebenarnya tidak menyertai pun. Sebab objektif kita ni bukan nak cukupkan tuan-tuan khusus. Objektif kita ni adalah untuk deliver attitude, skill and knowledge itu bagi meningkatkan kompetensi, insya-Allah ya. Alright. Jadi dalam konteks ini tuan-tuan kena perlu penuhi yang pertama borang kehadiran. Yang kedua, kita minta juga ya tuan-tuan dekat device tuan-tuan, tuan-tuan kena pastikan nama tuan-tuan letak nama yang betul. Macam tadi dekat skrin saya ada yang tulis Xiaomi 2509, itu device punya nama kan. Right. Nanti menyebabkan tuan-tuan tak layak dapat sijil sebab kita akan print screenshot nama-nama yang dekat skrin yang ada. Kemudian kita akan match yang ketiganya bersama dengan post test kita. Jadi kita akan pastikan tuan-tuan isi borang kehadiran. Yang kedua, dekat skrin memang tertera nama tuan-tuan hadir, benar-benar hadir program kita. Yang ketiga, nanti dekat post test. Itu tiga ya. Jadi saya mohon untuk bagi yang bersama, mohon tukarkan nama tuan-tuan dekat skrin masing-masing, guna nama yang betul. Boleh ya? Kalau tidak nanti kita mohon ampun dan maaf sebab tuan-tuan memang tak dapat sijil ya. Sebab itu kita dah kita memang menjaga kita punya integriti lah dari sudut itu, sebab kita tidak mahu ada orang ambil kesempatan untuk menggunakan program kita ni semata-mata untuk memenuhi jam kursus masing-masing ya. Alright, balik ya. Jadi saya lihat kalau dekat skrin ni masih ada lagi yang menulis nama, telefon dan sebagainya. Jadi saya mohon untuk tuan-tuan isikan nama penuh ya. Nama penuh supaya nanti bila tim admin kita compare, maksudnya memang betul lah tuan-tuan ada ya. Kalau tak cukup salah satu, kita mohon ampun dan maaf. Dia yang mungkin kecil hati yang kita pun beritahu lah kursus ni percuma saja, tidak dibayar kan. Alright, jadi tuan-tuan kena ikutlah apa yang kita tetapkan, insya-Allah ya. Baik, jadi untuk kalau ada yang soalan misalnya nak tukar nama masing-masing, tuan-tuan tap saja dekat tuan-tuan punya nama dekat device tu, nanti dia akan keluar rename. Rename tu nanti tuan-tuan tukar nama yang betul. Alright, baik, terima kasih banyak tuan. Baik, jadi saya nak komunikasi dengan tuan-tuan ni secara gaib ni. Saya nak minta dekat ruangan chatting masing-masing, tuan-tuan sila tuliskan nama pendek tuan-tuan, kemudian daripada agensi mana, kemudian di mana lokasi tuan-tuan berada sekarang. Boleh ke? Supaya at least saya tahulah dari mana asalnya. Saya difahamkan ramai daripada jawatan kimia 3 hari ni. Alright, juga daripada Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, ramai juga ya. Ada ke yang ikut kursus semalam? Join juga hari ni ya. Maksudnya tuan-tuan. Alright, boleh ya, tak ada masalah. Jadi kalau bagi yang semua, alright, tuan-tuan boleh letakkan nama, kemudian daripada mana dan lokasi tuan-tuan berada sekarang. Boleh ke? At least kita tahulah. Tapi saya difahamkan oleh Puan Haliza memang 3 hari ni memang penuh sahabat-sahabat kita daripada jawatan kimia ya. Alright, alhamdulillah kita ada daripada Semikop ada hari ni. Puan Najwa kimia. Okey, alright. Bagaimana inilah okey, lokasi rumah alhamdulillah, semua BDR seronok atas khusus. Alright. Okey, hari ni nampaknya ramai juga daripada Semikop semalam saya rasa hampir 95% daripada jawatan kimia. Hari ni ramai juga daripada Semikop. Di situ jadi 2-3 hari ni kami diserang oleh Semikop dan juga jawatan kimia nampaknya ya. Alright, sebab khusus kita ni memang kita buka kepada satu Malaysia, kepada semua agensi kerajaan, tapi biasanya tengok siapa yang dahulu mendaftar lah, memenuhi kuotanya. Alright, okey, alhamdulillah, terima kasih. Kita ada Nadia daripada Semikop, Natasha, Puan Julia kita, Fariza, okey, Nina,
Mr. Tong kita daripada Jabatan Kimia, Cik Kamarul, Cik Douglas, alright, daripada Bintulu, alright. Sabah dan Sarawak bersama. Alright, terima kasih banyak-banyak. Daripada Kedah, Kedah pun ada, alhamdulillah, alright. Baik tuan-tuan, terima kasih banyak atas mukadimah itu. Terima kasih, jadi sekurang-kurangnya saya tahulah saya berjaya lah berkomunikasi dengan tuan-tuan walaupun tidak kelihatan muka dan sebagainya. Baik, jadi cerita kita pada hari ini, semalam kita cerita pasal tekanan pada hari yang sebelumnya kita cerita pasal motivasi. Hari ini kita sambung balik cerita. Bukan sambung lah. Maksudnya kita repeat balik tajuk yang sama. Di atas kuarta kita tak ramai. Kita buka dalam 100 saja. Sebab sebelum ini kita buka sampai 1000. Tapi 1000 tu menyebabkan saya rasa dia tak berapa efektif. Jadi kita tahun ini kita fokus kepada grup yang lebih kecil tapi kita buat dengan lebih kerap. Tahun lepas kita memang sama juga sepanjang tahun kita anjurkan puluhan kursus short course ini. Tapi ketika itu kita buka terus 1000 kan. Cuma tahun ni kita bincang, kita limitkan kepada 100 supaya dia lebih spesifik. Dan kalau sekiranya nanti di pihak tuan-tuan kalau berhajat untuk organize secara in-house short course ni, nanti boleh berhubung terus dengan Puan PIC Latihan, boleh berhubung terus dengan Puan Haliza, insyaAllah Baik, jadi tuan-tuan kita cerita pasal motivasi lah. Motivasi ni dia ada dua jenis motivasi. Motivasi ni biasanya, ini mukadimah saja je. Motivasi ni ada dua Yang pertama dinamakan sebagai intrinsic motivation. Intrinsic motivation tu motivasi daripada dalaman kita daripada inside pada yang keluar. Yang kedua dinamakan sebagai extrinsic motivation. Extrinsic motivation tu yang bukan sebagai perkara yang boleh membantu kita untuk bersemangat sentiasa Itu nama extrinsic motivation. Dan kita akan terangkanlah apa yang dinamakan sebagai extrinsic motivation dan kita juga akan terangkan apakah yang dimaksudkan dengan intrinsic motivation itu Itu jadi itu perbicaraan sepanjang 2 jam nanti bersama dengan saya ini, insya-Allah kita akan habis tepat jam 11. Tuan-tuan jangan risau Saya sangat-sangat menyempati masa, insya-Allah Alright, jadi seperti biasa kita mulakan kita punya sesi kita ini. Moga-moga ada keberkatannya insya-Allah. Bagi yang beragama Islam, kita akan mengamalkan apa yang saya terterakan di hadapan skrin tuan-tuan ini. Alright, bagi yang bukan beragama Islam, mengikut kaedah dan kepercayaan masing-masing lah Alright, bagi yang beragama Islam, amalan ini saya dapat bersanad daripada Ustaz Dr. Ahmad Fakhr Razi Muhammad Zabidi, pensyarah daripada Fakulti Al-Quran dan Sunnah. Saya berguru dengan dia, belajar dengan dia hal-hal berkaitan dengan keagamaan dan sebagainya. Right? Jadi ini antara amalan yang dia berikan kepada saya lah, dan saya diizinkan juga untuk bersama-sama beramal dengan tuan-tuan. Nanti kalau bagi yang sudi ni bolehlah menjadikan sebagai salah satu amalan harian insya-Allah Alright, moga-moga dengan amalan ini sihat kita punya jasmani dan juga sihat yang paling utama rohani kita insya-Allah Bila rohani sihat, jasmani juga akan sihat, maka akan diterjemahkan buahnya berbentuk akhlak yang baik, buahnya berbentuk keceriaan kehidupan, buahnya berbentuk ketenangan dalam kehidupan Alright, jadi yang pertama kita baca bismillahirrahmanirrahim berulang kali. Moga-moga setiap kali kita melafazkan bismillah itu terbit dalam hati kita sentiasa memandang yang sentiasa Allah itu bersama dengan kita, yang sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sentiasa dalam kasih sayangnya Itu yang pertama. Yang kedua, selepas kita baca bismillah itu, kita akan baca Al-Fatihah. Al-Fatihah ini yang pertama kita hadiahkan khusus kepada Nabi juga besar kita, baginda Nabi SAW, dengan niat moga sentiasa dan selama-lamanya berhubung-hubungan kembali rohani kita dengan rohani baginda Nabi SAW. Itu doa yang kita kena mula latih diri kita Doa supaya rohani kita terhubung dengan rohani baginda Nabi SAW. Yang kedua, kita hadiahkan Al-Fatihah pada semua para guru kita yang kita ambil ilmu daripada mereka dan kita menerima tunjuk ajar dan bimbingan daripada mereka. Moga-moga segala ilmu yang mereka ajarkan kepada kita itu dapat kita amalkan, dan bukan saja dapat amal, malah mereka memberikan kebaikan juga kepada kita secara jasmani dan juga rohani, dan kita menjadi sebab supaya menjadi kebaikan juga kepada orang-orang yang bersama dengan kita insya-Allah. Tak kira ahli keluarga ke, sahabat kita ke, rakan-rakan sekerja, apatah lagi orang-orang lain, dan akhirnya pada semua umat baginda Nabi SAW. Itu yang kedua, kepada para guru kita lah. Yang ketiga, kita hadiahkan Al-Fatihah kepada kedua ibu bapa kita. Kita jangan lupa sentiasa doa kepada kedua ibu bapa sentiasa doa walau bagaimanapun keadaan mereka, sama ada masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Dan jangan lupa juga untuk kita doakan, kita bagi hadiahkan Al-Fatihah
pada datuk nenek moyang kita, para leluhur kita, pada suami masing-masing, pada isteri, pada anak-anak, pada diri kita sendiri, pada sahabat-sahabat kita, pada pelanggan-pelanggan kita, alright, dan akhirnya pada semua umat baginda Nabi SAW. Kita baca sekali saja Fatihah, tapi kita niatkanlah pada semua sebagai doa untuk kepada semua. Moga-moga dengan doa itu Allah makbulkan semua doa-doa yang lain, insya-Allah ya. Yang ketiga, kita istighfar sama-sama dengan penuh ketulusan, minta betul-betul ampun kepada Allah Taala. Moga-moga Allah berikan kita keampunan tuan-tuan ya. Zahir dan batin, jasmani dan rohani, dibersihkan kolam jiwa kita daripada mazmumah. Moga-moga diganti dengan mahmudah, diringankan segala beban-beban akibat dosa-dosa kita yang dulu yang kita tanggung sekarang. Allah ampunkan semuanya, insya-Allah, dan diampunkan juga dosa semua insan-insan yang kita sebut tadi yang kita masukkan Al-Fatihah tadi, insya-Allah ya. Alright. Yang keempat, kita selawat kepada baginda Nabi SAW. Moga-moga dengan sebab selawat itu Allah kurniakan kita kecintaan kita kepada Nabi SAW. Cinta kita kepada Nabi ya. Jadi itu kita harapan. Dengan cinta Nabi itulah kita berharap mendapat syafaat Nabi SAW dalam kehidupan kita di dunia, apatah lagi nanti insya-Allah dalam perjalanan kita ke akhirat nanti, insya-Allah ya. Jadi kita amat berharap akan syafaat Nabi SAW. Dan ketika di dunia ini kita berharap doa Nabi moga-moga dipermudahkan segala urusan kita, insya-Allah. Yang kelima, kita tahlil, kita baca la ilaha illallah, agar bila setiap kali kita ucapkan la ilaha illallah itu memandang kita semuanya milik Allah, tidak ada milik kita, semuanya. Dengan kekayaan yang kita ada pada hari ini, dengan kebijaksanaan yang kita ada pada hari ini, dengan kerja yang kita ada pada hari ini, semuanya ya, semuanya di atas rezeki dan limpah kasih Allah SWT. Itu kita nak latih diri kita ya. Right? Yang last sekali, haqalah kita baca haqalah, iaitu la haula wala quwata illa. Moga-moga Allah limpahkan semua kebaikannya kepada kita semua, insya-Allah, dan kita ni asbab kebaikan juga kepada semua ya. Jadi kita baca sama-sama, bagi yang bukan beragama Islam ikut kaedah dan kepercayaan masing-masing ya. Jom sama-sama. Ya. Baik, alhamdulillah tuan-tuan ya. Alright, jadi moga-moga ada keberkatannya, insya-Allah. Kemudian saya juga diizinkan memanjangkan amalan ini kepada tuan-tuan. Jadi bagi mana yang sudi nanti bolehlah snap ke sebagainya. Maka bolehlah bersama-sama mengamalkannya setiap hari secara istiqamah, insya-Allah. Moga-moga ada kebaikannya ya. Baik, kita terus kepada kita punya perbicaraan ya. Alright. Dalam kita bekerja tuan-tuan, kita kena faham kerja ini sebagai satu amanah. Ini kena faham ya. Kenapa dinamakan sebagai satu amanah ya? Sebab semua daripada kita ini bekerja memang dibayar untuk bekerja sebaik yang mungkin. Kita dibayar tuan-tuan ya. Melainkan kalau kita ni kerja secara sukarela. Saya tak yakin ada dalam ni yang bekerja berkhidmat secara sukarela kepada agensi masing-masing. Sama ada di Jabatan Kimia ataupun di SME Corp ataupun dekat kementerian kita ya. Tidak ada ya. Tidak. Semuanya dibayar. Semuanya dibayar. Jadi bila dibayar itu tuan-tuan, kita pula sign dulu surat aku terima dan sebagainya kan, menandakan kita dibayar itu dengan disertakan dengan amanah. Amanah itu adalah tanggungjawab yang perlu kita jalankan sebaik yang mungkin. Dia tidak ada sebarang alasan. Dia tidak ada perkara-perkara yang kita rasa aku ada peluang untuk buat tak baik. Sebab apa ya? Sebab memang kita dibayar. Selalu kita kena ingat perkara ini ya. Dia berbeza dengan orang yang kerja sukarela. Sebab tu kalau dekat masjid ataupun dekat surau sebagainya, biasanya tim yang menguruskan surau dan masjid itu tim-tim sukarela. Melainkan ada yang betul-betul dilantik di Jabatan Agama lah. Right, ya? Tapi yang lain-lain tu AJK semua tu kebanyakan dengan niat sukarela. Jadi bila sukarela, kita tak boleh marah lah kalau dia buat tak betul. Sebab dia kerja secara sukarela. Tapi kita ni yang dibayar gaji memang selayaknya kalau ada perkara yang tak baik yang kita lakukan. Atau ada perkara yang tidak mencapai standard yang sepatutnya. Atau ada perkara yang tidak diletakkan di tempat yang betul. Maka amat wajarlah kalau sekiranya ada sebarang teguran kepada kita. Sebab apa ya? Sebab memang kita dibayar. Sebab kadang-kadang tuan-tuan sahabat-sahabat bila kita berjumpa, Cik Zul, kita ni Cik Zul kan, buat kerja baik orang tak nampak Cik Zul. Kita benda buruk je orang nampak. Benda buruk pula diviral kan, benda baik orang tak viral. Jadi kita kena faham. Kalau saya biasa kalau macam tu saya senyum je lah. Tapi kemudian saya beritahu lah, sebab pertama kita memang dibayar untuk buat benda baik. Kita bukan kerja sukarela. Jadi orang tak kisahlah benda baik yang kita buat tu. Right, ya? Tapi orang akan kritik kita, orang akan nilai kita berdasarkan kepada kelemahan-kelemahan yang tidak sewajarnya kita
kita jalankan. Jadi motivasi kita tuan-tuan yang kita akan bincang pada hari ini adalah kena faham kerja kita ini bukan sahaja terhenti dekat pejabat kita. Tak. Ramai orang beranggapan dia punya kerja kerja dia contohnya dia kumpulan pelaksana, kerja dia menguruskan mesyuarat saja contohnya menguruskan ataupun dijaga ruang mesyuarat je. Maksudnya dia jaga bahagian fasiliti, jaga bilik mesyuarat je contohnya kan. Jadi dia beranggapan kerja dia tu hanya terhenti dekat bilik mesyuarat tu saja. Kita punya perbincangan pada hari ini kita akan belajar untuk lebih pergi jauh ke dalam lagi, tembus lagi apa yang kerja kita itu memberikan kesan kepada orang yang mungkin kita tak sangka-sangka. Itu perkara yang kita kena faham juga tuan-tuan ya. Kerja kita, contohnya kita jadi seorang pegawai dekat jawatan kimia kan. Kita ada bidang-bidang tugas kita, tak kira lah kita ni jaga akaun ke ataupun bahagian kewangan atau kita ni berkhidmat bahagian pengurusan ataupun kita ni bahagian operasi. Setiap daripada kita, fungsi dan peranan kita itu bukan saja terhad dekat meja, bukan saja terhad hanya di bilik mesyuarat, bukan saja terhad dekat untuk bos kita untuk penuhi apa yang bos kita harapkan. Bukan itu saja. Setiap bidang, setiap perkara yang kita jalankan sebenarnya pergi lebih jauh sebenarnya sebab dia berkait rapat dengan perkhidmatan yang kita berikan. Siapakah individu-individu yang menerima perkhidmatan kita? Sudah pastilah rakyat Malaysia. Dan rakyat Malaysia tu dia ada pelbagai tuan ya. Ada bilangan kaum, ada yang mungkin susah betul-betul mengharapkan apa yang kita buat itu dilaksanakan, dihantar borang permohonan tersebut kita rasa, kita lihat hanya sekadar borang, tapi sebenarnya permohonan itu berkait rapat dengan kehidupan mereka. Ada yang mungkin tak makan disebabkan kesusahan mereka, maka mereka mohon permohonan untuk memudahkan urusan kehidupan mereka. Jadi kita menganggap kerja kita uruskan selai kertas borang tersebut, tapi mereka yang mengharapkan itu dia berkait dengan kehidupan. Maka itulah motivasi kita tuan-tuan. Kalau di SME Corp contohnya, dia terlibat dalam bidang keusahawanan, memberikan bantuan-bantuan keuangan kepada usahawan dan sebagainya. Kita cuma lihat kerja kita saja, tapi dengan bantuan yang kita berikan kepada usahawan-usahawan itu, dia boleh menambah nilai keseluruhan ekosistem masyarakat sekali kan. Sebab bila usahawan itu bagus, pekerja-pekerja yang datang tu bersama dapat sumber rezeki daripada situ. Daripada rezeki itu bawa pulang untuk diberikan kepada anak-anak, kemudian dapat bantu kedua ibu bapa yang mungkin ada kesusahan. Maka sebenarnya perkara yang kita lakukan, walaupun dilihat sekecil-kecil itu, sebenarnya memberikan makna yang sangat besar dalam rantaian kemasyarakatan, dalam rantaian negara kita. Jadi itu perkara yang kita nak bicara berkaitan dengan motivasi pada hari ini. Sebab kita selama ini beringatkan, bila kita kerja, cukuplah aku dapat gaji tersebut untuk keluarga aku sendiri. Itu saja, itu pandangan biasa. Hari ini kita nak bicara supaya tuan-tuan ada pandangan yang luar biasa, iaitu apa? Amanah yang kita diberikan itu bukan amanah yang kecil, walaupun dilihat posisi kita itu kecil saja. Tidak. Setiap daripada kita ada fungsi dan peranan masing-masing ya. Ibaratnya tuan-tuan, ibaratnya saya ni pakai kereta Toyota Vios. Toyota Vios pun sebab ya type J, murah lah, taklah mahal. Contoh mungkin ada kereta lebih hebat biasanya kan, dengan Velfire sebagainya. Kita pakai Toyota Vios saja kan. Alright. Toyota Vios ni yang saya seronok dia sebab pertama maintenance dia taklah tinggi. Alright. Kemudian dia tidak ada banyak masalah. Alright. Toyota lah, produk Toyota kan. Tapi kadang-kadang bila kita bawa kereta ada bunyi yang kecil-kecil je bunyi. Teng 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 bunyi kecil. Macam sekarang ni 2-3 minggu lepas kereta saya dia ada bunyi macam bunyi orang berdengkur halus. Kan? Kan? Walaupun dia tak efek perjalanan kereta tersebut, tapi dia ada sedikit ketergangguan kita bawa kereta. Alright ya. Jadi bila kita hantar ke bengkel, rupanya mungkin ada skru kecil je yang mungkin longgar dan sebagainya. Jadi bila skru kecil longgar tu, dia tak efek kita punya perjalanan kereta. Tapi dia memberikan ketidakselesaan dalam konteks pengalaman pemanduan kita. Ini contoh ya. Jadi sama juga analoginya dalam konteks kita. Kita rasakan kita ni duduk dalam satu kementerian. Kementerian itu kita ada jabatan-jabatannya. Kita duduklah di satu bahagian dari jabatan, kemudian bukan dekat HQ, dekat jauh, dekat pintu. Yang tak ada orang nampak pun. Maksudnya tuan-tuan kita kena faham. Dan kerja pula kita rasa jawatan kita paling kecil untuk cawangan tersebut. Paling kecil ya. Contoh ibaratnya gitu ya. Right. Kita kena ingat itu kita ni ibarat skru yang kecil itulah. Kalau kita tidak berfungsi secara baik, sudah pasti memberikan kesan kepada keseluruhan kenderaan tersebut. Walaupun impak dia mungkin tak besar, tapi ada kesannya. Ya. Sebab apa?
Sebab kita semua merupakan salah satu komponen dalam kenderaan yang dipacu dalam kementerian masing-masing. Dan semakin laju kementerian itu bergerak, makin setiap fungsi dan peranan masing-masing itu perlu bertindak secara betul. Tidak boleh ada sebarang kesalahan dan sebagainya. Itu perkara dia. Yang kita nak bincang pada hari ini, supaya ada kesedaran yang kita ni ada fungsi dan peranan dalam organisasi masing-masing. Itu perkaranya. Dan ia sebagai satu amanah. Itu mukadimah lah. Sebab kita akan bicarakan lagi berkaitan apakah perkara-perkara yang kita boleh jalankan dalam konteks motivasi ini. Moga-moga ada perubahan-perubahan yang baik yang sedar daripada dalaman membawa kepada luaran. Baik tuan-tuan. Jadi saya mukadimahkan kita punya perbincangan pada hari ini. Saya ambil daripada apa ya teguran-teguran yang dikeluarkan yang disarankan oleh Profesor Diraja Ungku Aziz. Alright, berkaitan jenis-jenis pekerja. Bila kita cerita jenis-jenis pekerja ni tuan-tuan, kita akan fokus pada diri kita sendiri. Nanti mungkin kadang-kadang kita akan banyak terfikir orang lain lah. Macam dia ni sebenarnya macam ni orang dia. Okey, bukan. Dia bukan tujuan dia begitu. Tujuan dia bila kita cerita jenis-jenis pekerja-pekerja yang ada dalam organisasi, kita akan lebih kepada muhasabah diri. Adakah kita sendiri yang jadi dalam golongan tersebut? Alright, ya? Bukan kita membayangkan juga orang lain. Itu bukan kaedah kita, ya. Kaedah kita sangka baik daripada semua orang. Kita jaga bahagian kita sebaik yang mungkin. Itu bahagian kita, insya-Allah, ya. Alright, jadi Ungku Aziz kata ada 7 jenis wajah-wajah dalam organisasi. Jadi dengan 7 wajah ini, kita kena pasti kalau kita terjatuh dalam dalam salah satu wajah-wajah yang tak berapa cantik kalau ikut teguran daripada Ungku Aziz ni, maka kita istighfar, kita ambil cara untuk ada penambahbaikan. Itu azam kita. Itu azam kita, insya-Allah, ya. Kalau dalam wajah ni wajah yang bagus, kita sendiri rasa akulah yang bagus ni. Okey, bagus, tak ada masalah, ya. Right? Tapi kita kena ada sentiasa haus dan rojak tu. Maksudnya takut dan berharap tu. Maksudnya kita kena ada keseimbangan. Confident, pada sama jangan overconfident. Alright, ya? Jadi kalau ada yang baik tu, kita syukuri dan kita cari lagi ruang-ruang penambahbaikan, apa yang boleh kita tambah baik, insya-Allah, ya. Jadi kalau ikut Ungku Aziz, ya. Alright, pasal saja Tuan Aziz kata ada 7 wajah pekerja, ya. 7 wajah pekerja yang biasa kelihatan sama ada di sektor korporat ataupun dekat agensi-agensi kerajaan ataupun mana-mana agensi-agensi yang berkaitan, ya. Alright, okey. Yang pertama kalau kata Ungku Aziz kata apa? Ungku Aziz kata ini antara orang yang pertama iaitu rajin bekerja, rajin bercakap. Ini yang dipuji oleh Ungku Aziz, ya. Dia kata bagus sekali orang macam ni. Kalau kita tergolong dalam kategori ini, sangat-sangat bagus. Iaitu apa? Orang ni sebut rajin bekerja. Rajin bekerja ni maksudnya yang pertama, kalau ikut definisi dia, kita kena pastikan semua yang kita dipertanggungjawabkan itu kita buat sebaik yang mungkin. Itu yang pertama. Okay, ya. Yang kedua, alright, pada masa yang sama, jika ada keperluan-keperluan yang kita perlu berikan sumbangan kita, contribution kita kepada organisasi, sama ada berbentuk idea atau berbentuk tenaga, berbentuk komitmen, maka itu semua termasuk dalam konteks rajin bekerja. Right, ya. Dia tak boleh rajin bekerja untuk kita je. Kalau orang lain punya lantap pergilah. Kerja aku, kerja kau lah. Dah apa hal pula aku nak buat kerja kau. Itu kalau ada dalam kategori begitu, dia tak masuk dalam rajin bekerja lah. Alright, ya. Okay, rajin bekerja ni tuan-tuan, dia dalam kategori yang dibincangkan ini, maksudnya kita bukan cerita berapa banyak masa tu sampai tak balik ke rumah, bukan. Kita mesti ada keseimbangan itu, kan. Keseimbangan masa yang kita perlu ada. Jadi rajin bekerja ni maksudnya segala KPI yang ditetapkan dan dia juga merupakan salah seorang team members yang baik dalam pasukan masing-masing, maka ini jatuh dalam kategori rajin bekerja. Yang kedua, rajin bercakap. Rajin bercakap, ya. Kenapa Ungku Aziz kata rajin bercakap ni penting? Sebab kita perlukan orang-orang yang sentiasa memberikan cadangan, sentiasa memberikan feedback, maklum balas kepada organisasi dalam menambah baik organisasi. Ini yang paling penting. Kita tak nak orang yang sekadar jadi berdiam saja. Kalau dalam mesyuarat ada cadangan ke? Tak ada. Sebab semua nak balik cepat. Alright, ya. Rajin bercakap. Kalau kemudian ada pula kadang-kadang kita jumpa benda-benda yang sepatutnya ditambah baik, kita pun tak bersuarakan. Lantak pergilah, bukan kerja aku ni. Sorok je bawa kapet. Jangan bagi orang nampak. Alright, ya. Itu bukan perkara yang amat merugikan kepada organisasi. Ingat, ya. Kita kena buat bersungguh-sungguh ni sebab kita memang dibayar.
Ya, dibayar untuk buat kerja sungguh-sungguh. Saya selalu kongsikan kepada ayahanda bonda, maksudnya abang-abang kakak-kakak kita yang nak pencen tu kan. Kadang-kadang kita ada kursus anjuran daripada GT Methods ni bersama dengan agensi-agensi kerajaan, kursus pra-persaraan. Jadi bila kursus pra-persaraan tu, mukadimah saya antaranya adalah inilah. Saya selalu beritahu pada ayahanda bonda saya. Ayahanda bonda dia nak pencen. Betul-betul. Berapa tahun pencen lagi? 3 tahun. Bermula esok selepas habis kursus ni, ayahnya kena pergi ke pejabat dan bekerja dengan sekuat yang mungkin. Seakan-akan tidak ada hari yang lain untuk kita habiskan kerja, melainkan esok hari lah ibaratnya. Jadi saya dapatlah feedback yang pelik-pelik. Kata, Cik Zul, kami ni Cik Zul, kita nak pencen Cik Zul. Nak pencen ni biasanya kita dah fikir nak pencen, walaupun lagi 2-3 tahun nak pencen. Kita fikir, kita pun dah lama, kita bagilah orang muda buat Cik Zul. Alright ya. Saya pun senyum lah macam biasa kan. Right? Cumanya saya maklumkan, itulah masalah kita. Kita nak kena perbetulkan balik apa yang selama ni salah yang kita fikirkan. Semakin kita nak pencen, kita kena kerja sekuat yang mungkin. Kenapa sekuat yang mungkin? Sebab kita nak ganti tuan-tuan ya. Yang mungkin 30 tahun dahulu kita berkhidmat, banyak perkara yang kita bagi kurang. Ingat ya, kita dibayar tu penuh, tak pernah kurang walaupun 1 sen pun. Kita tak pernah pun dapat kurang. Dan kita pun dari sektor kerajaan tak pernah risau pun. Tuan-tuan bulan ni dapat duit ke tidak. Setiap kali 25 hari bulan, dah tak lama dah tempoh masanya, right? Tentu akan dapat gaji kan. Gaji tersebut tak ada kurang. Kena pula kalau ada cuti perayaan, dapat awal lagi daripada 25 tu. Right? Ibaratnya gitulah. Ibaratnya gitu ya. Maksudnya, majikan kita, iaitu kerajaan Malaysia sekarang, dia tak pernah bagi kurang. Right? Problem dia takut kita yang bagi kurang. Ini cerita dia. Kenapa ya? Sebab nanti kalau untuk orang beragama Islam, kita amat percaya sebab dia jatuh dalam rukun iman, akhirat nanti segala perkara yang kita lakukan di muka bumi ini pasti akan disoal. Dia punya sistem filing tak sama macam kita tuan-tuan ya. Sistem filing tu, sistem filing malaikat rakit atib tu dia tak sama macam kita, kena faham tu. Setiap perkara yang kita lakukan, setiap bisikan hati, setiap apa yang kita fikirkan, itu semua direkodkan. Dia tak sama dengan file kita. Kita walaupun kita ada kursus pengurusan fail, kita baru lepas kursus pengurusan fail minggu lepas bersama dengan Majlis Pembendaran Kuala Langat, right? Okay, belajar sistem fail kan, macam ni nak rekodkan semua, right? Kita anjurkan kursus tu, right? Dia tak sama. Takut bila dia check tuan-tuan kat akhirat nanti, dia check sistem filing kita berkaitan kerja kita. Ya, kita memang berkhidmat 36 tahun sampai pencen. Tapi kalau dia tak kira punch card tu. Dia kira berapa kualiti kerja yang kita kira. Takut. Ini saya rasa takut. Ini na'udzubillah lah. Takut bila dia kira nanti tak cukup tuan-tuan 36 tahun tu. Dengan amount duit yang kita terima tu. Takut tak cukup. Takut ujung-ujung nanti malaikat bagi pantun. Sudah garu cendana pula. Sudah tahu bertanya pula. Ini akhirat bro. Ini bukanlah betul. Tapi ini kita punya analogi supaya kita faham. Right ya. Nak tak nak kita akan adalah perkara yang kita kena ambil tindakan. Itu kesedaran. Jadi bagi yang nak pencen tu saya kata kerja sekuat-kuat. Sekurang-kurangnya nanti kita ada niat untuk menggantikan yang mana yang kurang. Bila dah pencen nanti kita tak boleh datang pejabat dah tuan-tuan. Tak boleh datang pejabat. Tak kira tuan-tuan pengarah ke, tuan-tuan tak pengarah ke, kalau dah pencen, tuan-tuan tak dibenarkan lagi masuk pejabat tu. Pakai balik baju blazer sebagainya, ada name tag pengarah dan sebagainya, masuk bilik pengarah. Walaupun dulu bilik tuan-tuan, tapi dah ada pengarah baru, tuan-tuan tak dibenarkan masuk sebab tuan-tuan telah pun berpencen ya. Jadi tak boleh nak kerja dah. Jadi macam mana? Jadi sementara masih ada saki berbaki masa yang ada, kerjalah sebaik yang mungkin, niatkan ganti mana yang kurang. Habis itu tak tahu cukup ke tidak. Nanti bila dapat duit pencen nanti sedekahlah banyak-banyak kata para ulama sebagai niat untuk menggantikan mana yang kurang. Nanti di akhirat nanti bila malaikat tu, ibaratnya malaikat tu check, kawannya dia kata okey awak dah bertaubat, sebelum pencen tu dah kerja dengan sebaik yang mungkin, kemudian duit-duit pencen yang awak dapat tu awak niat sedekah bagi niat untuk menggantikan untuk kebaikan semua umat manusia. Jadi diperkirakan segala kekurangan itu telah diampunkan. Jadi masuklah kita ke syurga bersama dengan bayi Nabi SAW nanti insya-Allah. Itu harapan kita ya. Jadi kita kena jadi orang yang rajin bekerja, rajin bercakap ni. Okay, ya? Kata Uncle Aziz, bagus sekali. Alright ya. Baik. Kemudian ini wajah yang kedua. Wajah yang kedua iaitu rajin bekerja, malas bercakap. Dia rajin bekerja, bagus ya. Tapi masa yang sama dia malas bercakap. Orang macam ni biasanya ialah
Kadang-kadang dia kata tak apa, tak ada masalah. Tapi biasanya kata Ungku Aziz, orang macam ni selalu kena bully ya. Lepas dia dia tak berani bercakap. Dan akhirnya yang ni kita bincang semalam tu, belon dia pecah. Sebab apa? Beban kerja yang terlampau banyak. Semalam bila saya minta sahabat-sahabat kita yang menyertai kursus semalam, program semalam, kursus pendek semalam berkaitan menguruskan tekanan, kebanyakan kita menyatakan beban kerja yang terlampau banyak sehingga tak mampu ditanggung, menyebabkan tekanan itu amat memuncak di tempat kerja ya. Alright. Kenapa berlaku begitu ya? Antara punca utama pada pendapat saya, kita jatuh dalam kategori ini, iaitu rajin bekerja tetapi malas bercakap. Malas bercakap ni maksudnya kita berat mulut nak bercakap. Takut dengan orang, kalau orang terasa dan sebagainya ya. Kita boleh bercakap tuan-tuan, tak bersalah menyatakan pendapat kita. Kalau kita rasa kita ada kerja yang sangat banyak sedang kita buat ataupun perkara-perkara yang sedang kita fokuskan, kemudian datang pula kerja-kerja tak sewajarnya ataupun perkara-perkara yang bukan dalam kategori very urgent and very important. Alright. Jadi kita mungkin boleh bersuara untuk apa? Untuk delaykan dan sebagainya lah. Alright. Ataupun kalau sekiranya ada pendapat-pendapat yang kita rasakan perkara-perkara yang tak sewajarnya berlaku, kita jangan duduk diam tuan-tuan. Suarakan. Belajar untuk bersuara. Tetapi dengan bijaksana. Ini yang saya kata tapi. Kenapa dengan bijaksana? Bijaksana dalam konteks kecerdasan mengawal emosi kita, dan juga kita boleh membaca kecerdasan bagaimana untuk orang lain punya emosi. Itu bicara dalam EQ. InsyaAllah saya rasa nanti kita buat short course tajuk berkaitan develop your EQ ya. Sebab dia penting berkaitan dengan hubungan antara satu sama lain ya. Alright. Jadi bila kita nak tegur orang boleh tak masalah, tapi kita kena kaji juga. Kita tengok kesesuaian masa dia, kita kena tengok dari sudut kesesuaian emosi dia ketika itu, adakah dia dalam keadaan tertutup ataupun dia dalam keadaan terbuka untuk menerima. Maka itu perlu juga dikaji. Tapi mesej perlu disampaikan. Bukan hanya duduk berdiam saja ya. Alright. Sebab tu kalau Islam berkata, kalau ada perkara yang kita rasa salah di sudut perkara yang dilakukan, yang pertama dengan apa yang kita boleh adalah buat secara tegur dulu kan. Itu tegur, bercakap. Kalau tak mampu tegur, maksudnya kita boleh kaedah secara berdiam tapi kaedah mendoakan. Boleh juga. Antara contoh lah, dia ada 3 perkara tu. Right, ya? Kita ambil tindakan, kita boleh buat bentuk teguran, tapi kita boleh juga bentuk berdiam, tapi diam itu dengan apa? Dengan doa supaya jangan perkara yang buruk itu terjadi. Itu contoh-contoh lah ya. Jadi ini adalah kebijaksanaan yang perlu kita ambil. Jadi cumanya kita jangan jadi orang yang tutup mulut. Alright. Kalau ada perkara yang tak sepatutnya, maka kita jadi orang yang bersuara. Tidak ada masalah ya. Tapi dengan adabnya, dengan kaedah yang betul. Itu yang kita bincangkan. Supaya apa? Supaya kita pun tak kena bully tuan-tuan ya. Alright. Kena belajar untuk bersuara. Cumanya di budaya kita orang timur ni, biasanya kita akan lebih bersopan santun. Dia berbeza lah budaya. Kalau tuan-tuan mungkin ada peluang bekerja di luar negara dengan syarikat multinasional, dia berbeza. Saya berpeluang lah kerja dengan syarikat multinasional sebelum ini. Right? Memang budaya kita bercakap tu dia adalah satu perkara yang sangat perlu dalam peningkatan kerjaya. Kalau orang tersebut dilihat diam saja, tak ada pendapat sebagainya, tak ada bersosial dan sebagainya, dari sudut komunikasi bersama ahli pasukan, biasanya kerjaya dia tak boleh pergi jauh. Dia kena perlu orang-orang yang berani untuk menyuarakan pendapat, berani untuk baik. Jadi itu yang posisi yang kedua berkaitan dengan rajin bekerja, malas bercakap ya. Alright, baik. Yang ketiga ya. Mengikut Ungku Aziz, dia kata malas bekerja tapi rajin bercakap. Oh, ini orang-orang yang semua orang tahu tuan-tuan, dia kerja tak pernah betul. Tapi kalau dalam mesyuarat, dia paling pumpang ya. Dahsyat sungguh. Alright, kena pula ada bos. Dia paling biasa mencadangkan. Tapi dia jadi geng-geng cik semua kan. Kejap ada, kejap tak ada. Pagi-pagi dia paling ceria. Hai semua, apa khabar? Pup, hilang ya. Petang muncul balik. Dia muncul balik kan. Dia macam jin tu kejap ada, kejap tak ada kan. Alright, malas bekerja, rajin bercakap. Jadi kalau kata Ungku Aziz, orang macam ni tuan-tuan, dia wayang Cina lah. Ini geng-geng wayang Cina. Wayang Cina ni maksudnya cerita dia tu sembang semua kan. Tapi semua lakonan semata sahaja ya. Alright, dahsyat sungguh wayang Cina ya. Alright, baik. Seterusnya ya.